terpaksa jadi sebagai pramugari dan tidak ingin mengecewakan ibu bapanya. Hari ini aku ingin cerita sedikit lah apa yang berlaku dengan setakat laporan media. Lepas tu kita tengok juga TikTok semasa dan kita ingin lihat juga apa perkembangan seterusnya yang berlaku kepada Nisa ini dan pros and cons lah yang kita boleh belajar untuk keselamatan, untuk kerjaya dan untuk cara kita nilai sesuatu yang viral seperti ini. So, apa cerita sebenarnya ni? Okey, bila kita tengok di sini kan, ni lah memang viral habis lah 8 Januari yang lepas, sudah 5 hari begitu, dan kita pun tengah tengok perkembangan terkini apa sebenarnya berlaku mengikut laporan seorang wanita berusia 23 tahun dari Palembang menaiki penerbangan domestik Palembang, Jakarta sebagai penumpang biasa tetapi berpakaian menyerupai kru kabin, lengkap dengan aksesori yang nampak macam atribut syarikat. Dan penyamaran itu dikatakan terbongkar bila kru kabin mula rasa pelik cara jawab soalan dan reaksi dia